Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami diberikan tugasan untuk melakukan pembentangan dalam tugasan 2 iaitu penghasilan produk dalam kursus BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu yang diajar oleh Dr. Muhammad Asri bin Harun. Fokus utama kami iaitu kesalahan aspek morfologi hasil janaan AI. Okey, baik. Seterusnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Izrin Fahmi bin Ismail. Saya Nur Alisa binti As'ari. Dan saya Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saimi. Pernahkah anda perasan bahawa teks yang dijana oleh kecerdasan buatan, fenomena kadang-kadang terasa janggal atau kurang tepat dari segi struktur bahasanya? Fenomena ini sering berkait dengan kesalahan aspek morfologi yang terlepas pandang oleh kecerdasan AI. Melalui tugasan ini, kami akan membongkar kesalahan tersebut, memberikan justifikasi yang jelas, serta mengesyorkan cara penambahbaikan yang lebih gramatis agar komunikasi digital kita menjadi lebih berkualiti dan menarik buat tatapan semua. Baiklah, kesalahan yang pertama ialah kesalahan ejaan. Seperti mana yang kita dapat lihat di sini, oleh poster yang dihasilkan oleh janaan AI, terdapat satu kesalahan ejaan bagi perkataan resepi. Jadi, mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta Kamus Dewan edisi keempat, ejaan yang betul dan baku ialah resipi, bukannya resepi. Kesalahan ini berlaku kerana pengaruh sebutan dalam bahasa Inggeris iaitu recipe yang menyebabkan pengguna cenderung mengeja dengan huruf E. Namun, dalam sistem ejaan bahasa Melayu yang standard, penyesuaian telah dilakukan dengan mengekalkan huruf I bagi menghasilkan bentuk yang tepat iaitu resipi. Oleh itu, penggunaan ejaan resepi adalah penting bagi memastikan ketepatan bahasa dalam penulisan seperti poster ini. Baiklah, kesalahan yang kedua ialah kesalahan ejaan. Seperti mana yang kita dapat lihat di sini, Encik Muhammad Daniel bin Abdul Rashid, ejaan bagi bin dieja dengan huruf besar. Jadi, dalam sistem ejaan bahasa Melayu, kata nama khas seperti nama orang ataupun tempat dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. Namun begitu, bin dan binti ini bukan kata nama khas tetapi kata tugas yang berfungsi sebagai kata hubung dalam nama seseorang. Oleh itu, bin dan binti ini perlu dieja dengan huruf kecil kerana tidak membawa maksud yang berfungsi sebagai nama individu. Jadi kesalahan yang ketiga ialah kesalahan imbuhan. Jadi dalam sistem bahasa Melayu, imbuhan awalan mer iaitu pada awas najis burung merpati boleh menyebarkan penyakit merbahaya. Jadi dalam sistem bahasa Melayu ini, imbuhan awalan mer tidak wujud. Imbuhan yang sah dan digunakan untuk membentuk kata yang menunjukkan sifat ataupun keadaan ialah imbuhan awalan ber. Oleh itu, apabila imbuhan ber digabungkan dengan kata dasar bahaya, dalam proses morfologi yang betul akan menghasilkan kata terbitan berbahaya, iaitu kata adjektif yang membawa maksud mempunyai sifat yang mendatangkan bahaya. Imbuhan awalan ber berfungsi untuk membentuk kata kerja tak transitif atau kata adjektif yang menggambarkan keadaan ataupun sifat. Sebaliknya, imbuhan awalan mer ini tidak tergolong dalam mana-mana sistem imbuhan dalam bahasa Melayu standard. Kesalahan ini juga berpunca daripada kekeliruan dengan kata mara bahaya iaitu satu kata majmuk mantap yang telah mantap sebagai satu unit leksikal dan berfungsi sebagai kata nama yang bermaksud pelbagai jenis bahaya ataupun bencana. Jadi ini merupakan menjadi satu isu kerana PRPM telah pada dahulunya telah menggunakan perkataan merbahaya. Jadi pengguna ni sering menyangka bahawa unsur mara dalam mera bahaya boleh digantikan dengan imbuhan awalan mer. Sedangkan kedua-duanya berbeza dari segi struktur dan juga fungsi. Oleh itu, pembetulan yang betul bagi merbahaya ialah berbahaya. Baiklah, kesalahan yang keempat ialah kesalahan kata sendinama. Jadi, kesalahan dalam poster ini, penggunaan kata sendinama dari iaitu asingkan daging, ayam dan makanan laut mentah dari makanan lain yang telah dimasak. Jadi,
ini menunjukkan perbandingan antara dua jenis makanan, iaitu makanan mentah dan juga makanan lain yang telah dimasak. Jadi dari aspek morfologi, dari biasanya digunakan untuk 3 aspek, iaitu ATM, arah, tempat dan juga masa. Jadi kata seni nama yang tepat untuk menyatakan perbandingan adalah daripada. Oleh itu penggunaan dari dalam ayat tersebut dianggap sebagai kesalahan morfologi, iaitu kesalahan golongan kata sendi nama yang tidak sesuai dengan fungsi sebenar ayat ini. Kata sendi nama yang tepat ialah daripada, asingkan daging ayam dan makanan laut mentah daripada makanan lain yang telah dimasak. Baiklah, seterusnya di sini merupakan satu poster janaan AI. Jadi berdasarkan poster ni, saya telah mengenal pasti beberapa kesalahan yang terdapat dalam poster tersebut. Okey, jadi kesalahan yang pertama yang saya telah kenal pasti iaitu kesalahan percampuran kod. Okey, jadi contoh kesalahan yang terdapat dalam poster tersebut ialah campuran bahasa Melayu dan Inggeris, iaitu global warming ni real. Jadi percampuran kod merujuk kepada fenomena linguistik apabila seseorang mencampurkan 2 ataupun lebih bahasa dalam satu ayat, terutamanya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dalam konteks tidak formal, penggunaan ini mungkin biasa. Namun dalam situasi rasmi seperti pembentangan, penulisan akademik ataupun urusan kerja, percampuran kod bahasa ni tidak digalakkan kerana boleh menjejaskan kejelasan dan ketepatan bahasa. Oleh itu, ayat tersebut sepatutnya ditulis sepenuhnya dalam bahasa Melayu yang betul. Contohnya, daripada global warming ni real, kita boleh ubah kepada pemanasan global ini benar ataupun ancaman pemanasan global adalah nyata. Jadi kita perlu mengutamakan penggunaan satu bahasa yang betul dan konsisten, terutamanya dalam situasi formal. Okey, jadi seterusnya kesalahan yang kedua merupakan kesalahan penggunaan dialek. Jadi contoh yang diberikan ialah pakat-pakat amal gaya hidup hijau. Pakat-pakat ni merupakan dialek yang biasanya digunakan di kawasan utara ataupun pantai timur dan membawa maksud bersama-sama ataupun beramai-ramai. Walau bagaimanapun dalam konteks rasmi seperti surat menyurat, mesyuarat formal, laporan atau dokumen kerajaan, penggunaan dialek seperti ini tidak digalakkan kerana tidak tergolong dalam bahasa Melayu baku ataupun standard. Untuk memastikan bahasa yang digunakan lebih tepat dan sesuai, ayat tersebut perlu diperbetulkan kepada pakat-pakat ini boleh dibetulkan dengan menggunakan perkataan bersama-sama ataupun marilah beramal dengan gaya hidup hijau. Jadi pakat-pakat ni sebenarnya kalau kita tengok PRPM, perkataan yang betul merupakan pakat sahaja, bukan pakat-pakat. Kalau pakat-pakat ni merupakan kata ganda dalam bentuk percakapan. Okey, baiklah. Jadi kesalahan yang ketiga merupakan kesalahan penggunaan kata penguat. Berdasarkan poster ini, terdapat satu kesalahan yang saya telah teliti, iaitu yang perkataan sangat-sangat perlu sekali. Frasa sangat-sangat perlu sekali ini dianggap salah dalam tata bahasa Melayu, terutamanya bahasa Melayu baku ataupun formal, kerana berlakunya lewah, iaitu penggunaan perkataan yang berlebihan ataupun redundancy. Jadi kesalahan penggunaan kata penguat ni sangat-sangat kata penguat sangat-sangat ni iaitu kata ganda bermaksud tahap tertinggi atau amat. Sekali juga berfungsi sebagai penguat, iaitu tahap tertinggi juga. Jadi peraturan asas bahasa Melayu melarang penggunaan 2 penguat, iaitu kata penguat ni kata penguat hadapan dan belakang secara serentak jika maksudnya sama. Jadi kesimpulannya di sini, frasa itu salah kerana frasa tersebut adalah lewah. Frasa yang sepatutnya ialah sangat perlu ataupun perlu sekali. Kesalahan yang keempat ialah kesalahan penggunaan bahasa Selangor. Jadi contoh kesalahannya ialah dalam poster ini ditulis dengan perkataan boleh habis. Penggunaan Selangor seperti ini jika dibawa ke dalam penulisan rasmi boleh dianggap merosakkan imej bahasa Melayu baku. Ejaan yang betul ialah boleh habis dengan menggunakan huruf S sahaja. Penggunaan Selangor, penggunaan habis ni adalah Selangor santai dan tidak dibenarkan dalam penulisan akademik ataupun rasmi. Okay, baik, seterusnya kesalahan ejaan dalam penggunaan imbuhan pinjaman.
Baik, dalam bahasa Melayu, imbuhan mestilah dieja rapat dengan kata dasar kerana imbuhan berfungsi untuk membentuk makna baharu dan dianggap sebagai satu perkataan yang lengkap. Kecuali penggunaan imbuhan pinjaman dengan kata nama khas perlu dieja menggunakan tanda sempang seperti pro-Israel dan anti-Israel. Hal ini demikian kerana kata nama khas perlu dieja menggunakan huruf besar di hadapan perkataan. Jadi dalam poster yang telah dijana oleh kecerdasan buatan iaitu AI, saya mendapati bahawa kesalahan ejaan sering berlaku dalam pengguna bahasa maupun hasil yang telah dijana oleh AI seperti perkataan anti dadah. Ini merupakan kesalahan ejaan dalam penggunaan imbuhan. Jadi kesalahan penggunaan imbuhan pinjaman ini sering berlaku apabila penutur tidak memahami bahawa imbuhan tersebut perlu digabungkan secara rapat dengan kata dasar. Salah satu contoh yang kerap ditemui ialah penggunaan perkataan anti dadah, sedangkan bentuk yang betul ialah anti dadah, iaitu dieja secara rapat. Dalam hal ini, anti merupakan imbuhan pinjaman dari bahasa asing yang berfungsi sebagai awalan untuk membawa maksud menentang ataupun melawan. Oleh itu, apabila imbuhan ini digunakan dalam bahasa Melayu, ia perlu dieja rapat dengan kata dasar kerana kedua-duanya membentuk satu unit makna yang lengkap. Jadi, kesalahan ejaan seperti anti dadah ini sering berlaku kerana pengguna menganggap anti sebagai perkataan yang bebas, sedangkan dalam konteks ini, ia merupakan morfem terikat. Pemisahan tersebut menyebabkan kesalahan dari segi morfologi dan menjadikan bentuk perkataan tidak gramatis. Ejaan yang betul iaitu anti dadah yang dieja secara rapat menunjukkan bahawa imbuhan anti telah bergabung sepenuhnya dengan kata dasar dadah untuk menghasilkan makna yang tepat, iaitu sesuatu yang berkaitan usaha menentang penyalahgunaan dadah. Jadi, imbuhan seperti anti mestilah dieja rapat dengan kata dasar bagi memastikan ketepatan struktur dan makna dalam bahasa Melayu. Kesedaran tentang hal ini penting agar kesalahan ejaan seperti anti dadah dapat dielakkan dalam penulisan formal. Baik, seterusnya kesalahan yang kedua iaitu kesalahan penggunaan kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa ataupun ayat dengan ayat untuk membentuk ayat majmuk. Ia menjadikan ayat lebih teratur, mantap dan logik dalam penyampaian maklumat. Setelah saya mendapati bahawa kesalahan yang sering dilakukan oleh kecerdasan buatan AI ini adalah menggunakan kata hubung yang salah. Seperti mana yang saya jumpa iaitu guru menyampaikan modul dengan kaedah berbeza di mana pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan kemahiran menulis secara praktikal. Kesalahannya di sini adalah menggunakan perkataan di mana sebagai kata hubung. Sedangkan penggunaan frasa di mana dalam tata bahasa Melayu yang betul khusus hanya untuk tempat atau lokasi sahaja. Seperti dalam ayat tanya, di mana ayat anda tinggal. Ia perlu dieja secara terpisah bukannya sebagai kata hubung pancangan. Jadi, kesalahan penggunaan kata hubung di mana berlaku kerana ramai penulis menganggap ia boleh menghubungkan dua klausa yang menunjukkan tujuan atau akibat. Sebenarnya, perkataan di mana bukanlah kata hubung, sebaliknya berfungsi untuk merujuk tempat atau lokasi. Contohnya, dalam ayat guru menyampaikan modul dengan kaedah berbeza di mana pelajar diberi peluang untuk mengaplikasikan kemahiran menulis secara praktikal. Penggunaan di mana di sini adalah salah kerana klausa kedua menerangkan tujuan untuk menyampaikan modul, bukan lokasi. Jadi bentuk yang betul ialah guru menyampaikan modul dengan kaedah berbeza supaya dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran menulis secara praktikal. Jadi kata hubung supaya ni diguna dengan tepat untuk menyatakan tujuan, menjadikan ayat lebih gramatis dan jelas. Jadi kesalahan seperti ini boleh dielakkan dengan memahami fungsi sebenar di mana dan menggantikan dengan kata hubung yang sesuai seperti supaya, kerana ataupun agar apabila klausa kedua menerangkan sebab ataupun tujuan. Seterusnya, ayuh kita lihat cadangan penambahbaikan AI yang gramatis melalui komunikasi yang berkesan dan menarik. Hari ni kita nak kupas satu benda penting, rahsia prompt AI untuk bahasa Melayu. Jom kita hack benda ni sama-sama.
Pernah tak jadi macam ni? Mesti pernah kan? Kita minta tolong AI, tapi dia bagi kita ayat yang aduhai, sakit mata nak baca. Dia makankan nasi. Apa tu? Geram betul. Tapi jangan risau, awak tak sorang-sorang hadap benda ni. Soalan cepu mas, kenapa AI ni selalu macam blur bila kena handle bahasa Melayu? Terutama sekali bab imbuhan-imbuhan ni. Bahasa kita ni susah sangat ke? Sebenarnya tak. Masalahnya bukan dekat AI tu, tapi dekat cara kita bagi arahan kat dia. Ya, kita. Tapi, jangan risau kawan-kawan. Probe ada secret commands untuk anda. Ada 4 perintah rahsia yang akan tukar awak daripada mangsa AI kepada tuan AI. Dah ready nak jadi bos? Okey, jom kita mula dengan perintah nombor 1. Simple je. Jadilah jelas dan spesifik. Kena bagi arahan tu betul-betul clear. Gini, cuba bayangkan AI ni macam pembantu yang lurus bendul. Kalau kita cakap buatkan ayat, dia akan agak-agak je. Jadi, jangan bagi arahan umum. Jadi ultra spesifik. Bagi tahu dia nak gaya bahasa macam mana, formal, santai, nak fokus kat imbuhan apa, lagi detail kita bagi, lagi cun hasilnya. Tengok contoh ni. Kan nampak beza tu. Kita tak cakap tulis ayat je. Kita cakap dalam bahasa Melayu baku, lepas tu imbuhan yang betul, siap spesifik lagi, fokus pada kata kerja berimbuhan awalan dan akhiran. Nampak tak? Inilah yang membezakan prompt biasa dengan prompt yang power. Perintah nombor 2 pula, yang ni pun best. Prinsip dia tunjuk contoh, bukan sekadar arah. Kadang-kadang tunjuk lagi senang daripada explain panjang-panjang. Nama teknikal dia few shot prompting. Bunyi macam canggih gila kan? Tapi relax, konsep dia simple je. Kita cuma bagi AI beberapa contoh dan dia akan pandai-pandai ikut pattern atau corak yang kita tunjuk tu. Tengok ni, simple gila. Kita cuma tunjuk yang salah menjalan, yang betul berjalan. Itu je. Dengan satu contoh ni, AI terus faham. Oh, macam ni rupanya. Macam kita bagi clue kat detektif. Kan senang? Okey, yang ketiga ni favorite prop. Kita akan lantik AI jadi pakar. Maksudnya, kita bagi dia satu job title. Kita suruh dia main peranan. Contohnya macam ni. Daripada cakap, betulkan ayat ni, kita cakap, anda ialah guru bahasa Melayu, semak ayat ni. Bila kita buat macam ni, AI tu terus switch ke mode pakar. Dia akan guna semua knowledge dia sebagai guru untuk bagi jawapan yang paling tepat. Cool kan? So, apa untungnya? Banyak. Hasil dia confirm lagi teliti, jawapan dia lebih gramatis dan yang paling kita nak, kesalahan imbuhan tu akan jadi kurang sangat-sangat. Sikit je ubah prompt tapi efek dia besar. Okey, perintah yang terakhir, nombor 4. Yang ni nampak macam simple, tapi jangan pandang rendah kuasa dia. Kita akan minta AI semak semula kerja dia sendiri. Senang je. Lepas bagi arahan utama, tambah je ayat ni kat hujung. Selepas menjawab, semak semula. Samalah macam kita cakap kat kawan. Weh, sebelum hantar tu double check dulu boleh pak? Arahan simple ni paksa AI untuk fikir 2 kali dan perbetulkan silap dia sendiri. So kenapa benda ni menjadi? Sebab kita aktifkan mod semak semula dalam AI tu. Dia akan buat double check secara automatik. Dan biasanya masa double check ni lah, dia akan perasan silap-silap kecil yang dia terlepas pandang tadi. Jadi kita dah ada 4 perintah utama. Jom kita ulang kaji sekejap. 1. Jadi super spesifik. 2. Bagi contoh. 3. Lantik dia jadi pakar. Dan 4. Suruh dia semak balik kerja dia. Ingat 4 benda ni dan anda akan jadi bos kepada AI dalam bahasa Melayu. Confirm. Sekarang, giliran anda pula. Awak dah bukan lagi pengguna biasa. Awak dah jadi seorang jurutera prompt. Hebat kan? Jadi, soalan saya, dengan ilmu baru ni, apakah prompt paling power yang akan anda cipta? Pergilah, cuba sekarang. Selamat mencuba. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.